Allah Ta'ala kata, Musa, apa yang ada di tangan kanan kamu? Nabi Musa kata, ni tongkat saya. Allah Ta'ala kata, lempak tongkat kamu. Lempak tongkat jadi ular. Terkejut Nabi Musa. Tahukah anda, 5 Rasul Ulul Azmi mempunyai mukjizat luar biasa sebagai bukti kekuasaan Allah. Mukjizat diberikan oleh Allah sebagai bukti kebenaran mereka sebagai utusan Allah. Mari sama-sama kita ikuti kisah mukjizat tersebut. Nombor 1. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat terbesar baginda ialah Al-Quran. Selain itu berlaku juga peristiwa bulan terbelah dan perjalanan Isra Mikraj. Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat terbesar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Quran. Allah tidak membekali Nabi dengan tongkatnya Nabi Musa alaihi salam, atau mukjizatnya Nabi Isa alaihi salam, atau dahsyat dan agungnya mukjizat Sulaiman alaihi salam. Namun Allah menghadirkan yang paling hebat, yang paling dahsyat berupa Al-Quran, yang dengan itu mampu merubah tatanan masyarakat pada masa itu dari jahiliyah berubah menjadi khaira ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110 Allah menegaskan, hei, kalian itu adalah umat terbaik yang pernah dilahirkan di antara kalangan manusia dan yang pernah berkehidupan di bumi. Nombor 2. Nabi Isa alaihi salam. Baginda mampu menyembuhkan orang buta, penyakit sopak, dan bahkan menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Ini bentuk-bentuk mukjizat yang Allah ceritakan pada kita berkenaan Nabi Allah Isa. Antara mukjizat dia boleh sembuhkan penyakit buta. Wal abras. Abras ni penyakit sopak. Ni contoh, sini koko, sini putih, sini ni. Tu tak boleh hejah dah. Itulah penyakit sopak. Jadi sama, bila diusapkan oleh Nabi Allah Isa, kulit dia jadi elok balik. Okey. Wa iz tukhrijul mauta biizni. Dan ingatlah ketika mana kamu dapat menghidupkan orang yang telah mati ataupun meninggal dunia dengan izinku. Semua Allah lapik benda ni dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Tak ada izin Allah, tak jadi. Jadi antara kehebatan yang paling unggul melainkan mukjizat hak lain ialah menghidupkan orang mati. Nombor 3. Nabi Musa alaihi salam. Tongkat baginda berubah menjadi ular besar dan laut terbelah ketika baginda menyelamatkan Bani Israel daripada Firaun. Allah Ta'ala kata, Musa, apa yang ada di tangan kanan kamu? Nabi Musa kata, ni tongkat saya. Allah Ta'ala kata, lempak tongkat kamu. Lempak tongkat jadi ular. Terkejut Nabi Musa. Nabi Musa nak lari. Allah kata, tak apa. Tu ular tu mukjizat. Sentuh dia balik. Sentuh dia jadi tongkat balik. Allah memerintahkan Musa membawa keturunan Nabi Ishak yang ada di Mesir, yang tertekan oleh Firaun. Bawa keturunan Ishak ini menyeberang ke bumi Palestina. Berapa orang yang dia bawa menyeberang Laut Merah itu? 600.000 orang. Begitu disebutkan dalam kitab tafsir. 600.000 orang dipukulkannya tongkatnya. Pukulkan tongkatmu hai Musa. Maka Musa pun memukulkan tongkatnya. Fanfalaqa, terbelah laut itu kaqaudil azim, seperti tembok bukit yang tinggi. Dia pun menyeberang. Ketika dia sudah sampai ke ujung, pasukan Fir'aun ikut di belakang. Saat itu menyatu lagi ombak besar, tenggelamlah dia di Laut Merah. Nombor 4. Nabi Ibrahim alaihi salam. Baginda dibakar oleh kaumnya kerana menentang penyembahan berhala. Namun dengan izin Allah, api tersebut menjadi sejuk dan tidak membakar tubuh baginda. Waktu tubuh dia telah pun diikat untuk dilontar masuk ke dalam api yang menjulang. Api yang menjulang itu sehingga ke beberapa tingkat bangunan. Maksudnya sangat tinggi api itu. Bila Nabi Ibrahim beberapa saat sebelum dilepaskan dengan satu alat
daripada jarak jauh. Sebab tentera tak boleh nak dekat dengan api itu. Terpaksa lontar dengan manjanik daripada jauh. Beberapa saat sebelum dilepaskan itu, datang Jibril alaihissalam. Jibril kata, wahai Ibrahim, Allah menghantar aku untuk menyelamatkan kamu. Apa yang kamu perlu bantuan? Nabi Ibrahim tengok Jibril. Dia kata, kamu tak ada kena mengena dengan urusan aku. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi aku Allah. Sebaik-baik tempat untuk aku bertawakal bukan kepada kamu, wahai Jibril. Nombor 5. Nabi Nuh alaihi salam. Allah memerintahkan baginda membina bahtera yang besar. Kemudian berlaku banjir besar yang menenggelamkan kaum yang ingkar, tetapi orang yang beriman diselamatkan di dalam bahtera tersebut. Jadi bila kita sebut berkaitan dengan nama Nabi Nuh alaihi salam, maka kita akan ingat dua benda. Perkara pertama, kapal yang besar ataupun bahtera yang besar Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua adalah banjir yang besar yang berlaku pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Nuh alaihi salam merupakan seorang rasul dan seorang nabi yang menerima ujian yang sangat berat daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan kaumnya sendiri tidak mahu mengikut ajaran Nabi Nuh alaihi salam, dan sehinggalah Nabi Nuh digelarkan sebagai ulul azmi. Dari Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad, setiap kisah membawa satu mesej yang sama, iaitu iman, kesabaran dan kepercayaan penuh kepada Allah. Semoga kisah ini bermanfaat kepada kita semua.